Harga cash motor bawah 9,000, bulanan bawah 300, ikat 5 tahun muka kosong. Ramai dia tengah cari motor macam MVX, tapi MVX harga sangat keras kan. Hari ni saya nak tunjuk satu motor ini. Nova 160 SE yang baru sampai. Ini motor baru. Hari ni saya bukan nak tunjuk apa motor punya spek ke, dia ada apa kelebihan apa-apa. Tak. Saya akan tunjuk POE motor ni. Let's go. Okay, ini dia. Aveta Nova 160. Okey, bentuk ala-ala MVX kan. Nampak. Tapi MVX ramai dia kata harga mahal, stok tak ada ke macam mana ke. Okey, ramai dia dah pilih motor ni. Jadi saya akan tunjuk POV nya. Ini bentuk dia, plastik boleh cabut lagi sebab motor baru sampai. Plastik ni. Okey, cara start ni tekan je. Lepas tu pulas. Ini dia punya meter, digital meter datang dengan ada color. Okey. Kalau start motor ni kita tekan brake kiri Brake kiri tekan starter. Okey. Dah start. Ini lampu tinggi. Nampak? Lepas tu ini traction control. Okey, motor ni dia datang dengan traction control. Traction control ni kita boleh adjust dekat sini, on off. Signal, on. Okay, ini on off dia punya engine. Ini motor datang dengan double signal juga. Okay, hazel light. Okay, cara setting, kalau kita nak set dia punya masa semua tekan ini, dia bukan button fizikal. Dia macam ada dekat dalam dia punya button ni. Tapi kena tekan lah. Kita tak boleh rasa. Ada button, dia tekan macam tu, dia boleh adjust. Semua boleh adjust dekat sini. Okay. Ini POE motornya. Saya tunjuk bentuk dia depan belakang. Dengan lampu. Saya buka lampu dulu. Tak, buka subber signal dulu. Okay. Kau nampak? Ini bentuk lawa juga bentuk ni. Sebab ala-ala MVX. Storage saya buka storage. Tempat storage. Tekan je. Buka seat. Okay, agak besar juga. Boleh muat satu biji helmet. Tapi kena terbalik. Saya pernah buat video. Korang boleh nampak review motor ni. Punya video. Saya pernah buat. Okay. Inilah dia. Aveta Nova 160 SE. Kalau korang minat motor ini, korang boleh datang kedai saya dekat Jalan Bersera sebelah Power Bank untuk tengok motor depan mata ataupun contact sales saya. Okay guys, yang paling penting kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan kami ataupun saya janji kami akan jaga motor korang dengan baik. Kita jumpa nanti. See you guys.